Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar yang saya kasihi Allah, bulan Ramadan dan Al-Quran adalah umpama satu ikatan yang tersimpul mati. Bulan di mana turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Para pendengar yang saya kasihi, daripada ayat ini jelas kita fahami bahawa Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Maka amatlah rugi sekiranya di bulan Ramadan ini kita tidak cuba mengukuhkan hubungan kita dengan Al-Quran. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan juga memberi erti yang amat besar kepada ahli abid, orang yang menghambakan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya, supaya dekat dengan Allah dalam maksud melaksanakan yang ma'ruf dan menghindarkan diri daripada yang mungkar. Justru itu, ada juga beberapa langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk mengukuhkan hubungan kita dengan Al-Quran. Para pendengar yang saya kasihi, yang pertama adalah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Antara ibadah yang diperbanyakkan Nabi SAW adalah membaca Al-Quran. Telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan ketika Jibril alaihi salam bertemu dengannya, dan Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulang kaji Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih pemurah daripada hembusan angin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang saya kasihi, sudah pasti ramai yang cuba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kerana itu adalah antara amalan yang sangat dianjurkan. Akan tetapi, jika kita tidak mampu melakukannya, maka tidak mengapa. Kerana apa yang lebih penting adalah kita berusaha sedaya mampu untuk membacanya melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Dan bagi mereka yang tidak boleh membaca dengan baik, janganlah berputus asa. Teruskanlah mempelajarinya dari guru-guru yang bertauliah. Ingatlah pesanan Nabi SAW yang bermaksud orang yang membaca Al-Quran dan menjaganya, yakni membacanya dengan betul dan mengamalkannya, akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengalami kesulitan, dia akan mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang saya kasihi Allah, langkah yang kedua yang boleh kita ambil untuk mengukuhkan hubungan kita dengan Al-Quran adalah mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran. Biarpun membaca Al-Quran itu sahaja sudah mempunyai ganjaran pahala yang tersendiri, tetapi janganlah kita berhenti di situ sahaja. Antara kewajipan seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah dengan menghayati dan mengambil pengajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 32 yang berbunyi, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud,
Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Para pendengar yang saya kasihi Allah, ambillah peluang Ramadan kali ini untuk kita mengikuti program-program yang telah dikendalikan oleh masjid-masjid di serata Singapura untuk mempertingkatkan ilmu agama kita, baik kelas-kelas secara fizikal ataupun dalam talian. Lebih-lebih lagi, ilmu berkaitan dengan Al-Quran seperti bertadarus beramai-ramai, siri ceramah tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran dan sekaligus mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka.